Soto masak pedas-pedas manja, kuah pekat, sotong padat dan besar bila makan dengan nasi panas-panas, sedar-sedar sampai menjilat jari hampa. Dapat makan pula dia punya kepala sotong tu, memang favourite saya, sangat sedap. Hai korang, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni puas hati nak masak sotong sebab besar-besar sotongnya. Yang bestnya siap ada telur sotong dekat dalam badan dia. So kalau ada telur, saya akan potong macam ni je sebab saya tak mau telurnya hancur dan berlerai bila masak. Dekat kepala sotong tu jangan lupa pula buang dia punya gigi dan juga ada awak hitam. So untuk bahan-bahannya saya akan blend bawang merah, bawang putih, bawang holland sikit, cili besar dan cili padi. Lepas tu perlu ada beberapa daun limau purut. Tanpa melengahkan masa, saya tumis dulu bahan-bahan yang di blend tadi. Kacau-kacau, kemudian saya masukkan satu batang serai yang diketuk dan gula melaka sedikit. Lepas tu kita kacau-kacau lagi dan saya masukkan juga air secukupnya. Lepas tu saya masukkan juga sos cili, sos tiram dan juga sedikit kicap manis. Tujuannya untuk mencantikkan lagi warna sambal kita. Dan kita kacau-kacau lagi sampailah sambal tu jadi pecah minyak dan saya masukkan perasa seperti garam, serbuk perasa, ajino dan sedikit saja gula putih. Kacau-kacau lagi sampai sebati dan saya masukkan juga sedikit asam jawa. Barulah sambal kita ni ada balance rasanya, ada pedas, manis dan masam gitu. Bila sambal dah okey rasanya, kita masukkan sotong dan kepalanya satu persatu. Kemudian barulah masukkan daun limau purut yang dibuang tangkainya. Kacau-kacau sekejap, biarkan sambalnya mengena semua sotong dan kepalanya. Dan saya akan tutup periuknya supaya sotong tu masak dengan sekata. After beberapa minit, buka penutupnya dan alhamdulillah, sotong masak pedas kita is done. So, kalau korang tak ada idea nak masak apa, bolehlah masak lauk sotong macam ni. Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Thanks for watching.